Orang hadapi banyak masalah dalam kehidupan ni. Manusia bertarung dengan kehidupan dia. Dia kadang-kadang nak pergi cerita kat orang tu, nak pergi cerita kat orang ni. Tuan, pasal berapa orang yang kita cerita masalah kita pada dia, dia boleh selesaikan masalah. Itu pun dengan izin Allah. Sebab musabab boleh. Cerita masalah pada Allah. Cerita masalah kita pada Allah. Bangun malam, cerita masalah. Aku ni dalam keadaan macam ni, macam ni. Tolong. Minta Allah tolong. Bukan minta macam orang tolong ni, tolong Ustaz. Allah suruh tadarruan. Dalam keadaan rendah diri, minta tolong pada. Sebab tu Allah kalau rezekikan satu orang tu boleh berdoa dengan betul, artinya dia mahu menyahut doa orang itu. Kalau dia tak rezekikan kita sampai nak doa pun tak ada rasa, nak doa pun tak ada kemanisan doa tu, artinya dia tak jemput kita. Tapi bila satu orang boleh menangis, merintih, sujud panjang minta ke Allah, mengeradu kepada dia, dia nak terima doa, dia nak bagi. Dan tuan-tuan, orang tua-tua, saya sebut sikit, kadang-kadang kita dengar cerita orang tua-tua duduk seorang-seorang sunyi, cucu tak ada, anak pun tak balik, kawan-kawan pun sebahagian dah tak ada dah. Lagi tua orang ni dah keluar pejabat, kerja tak ada, circle dia jadi lagi kecil lah. Dulu pergi mesyuarat, jumpa orang ni telefon, ajak pergi makan, boleh tak, pergerakan terhad. Sunyi, duduk seorang-seorang, sepi. Kalau setengah suami mati, isteri mati, lagi sunyi. Tapi orang-orang yang berhubung dengan Allah, mudah-mudahan mereka tak sunyi. Setiap hari dia berbicara dengan Tuhan. Bila malam dia baca Quran, lalu ayat tasbih dia tasbih, lalu ayat syurga dia minta syurga, lalu ayat neraka dia minta jauh daripada neraka, lalu ayat rahmat dia minta rahmat. Bila dia sedih, dia bagi tahu pada Allah. Dia sentiasa ada tempat untuk dia berbicara. Bila dia tak ada nak buat apa-apa, mudah-mudahan kita orang tua-tua kan, dia tasbih, dia sebut subhanallah, alhamdulillah, dia istighfar. Dia sentiasa ada Tuhan dengan dia. Memanglah manusia ni perlu orang juga untuk bersembang dengan dia, bukan kata tak perlu. Tapi nak kata dia sampai jadi sunyi, orang kata setengah cerita sunyi sampai jadi nak gila, pelik. Kita kan lagi malam nak bersendirian, sunyi, daripada diganggu orang untuk tahajud. Sebab tu kita salat malam, orang tak ganggu. Sebab tu tuan-tuan, dan ini tak dapat dimasuki alam itu melainkan kita melatih, minta pada Tuhan dapat masuk ke alam itu. Kalau dengar-dengar saja terus kita pergi buat, kadang-kadang Allah tak kurniakan rahmat. Tapi bila orang yang telah melatih dirinya, bangun, baca Quran, bila mari ayat neraka minta jauh daripada neraka, bila ayat syurga minta Allah bagi kat dia syurga. Kalaupun mungkin dia taklah faham mana, tuan-tuan mungkin yang tak boleh bahasa Arab, masa sujud dia bercakap dengan Tuhan dia.
Dia bercakap dengan Allah. Sebab tu jangan heran bila kita baca sirah salafus salih, sejam, 2 jam, 3 jam khatam Quran, 10 juzuk ada. Itu mereka baca 3-4 juzuk satu malam. Kerana kelazatan itu. Kelazatan itulah yang kita kena minta supaya Allah bagi kita. Allah mintalah kelazatan solat malam. Minta ya Allah kelazatan untuk ku solat, kelazatan berdoa kepada Engkau. Ya Allah bagilah kelazatan baca Quran. Minta. Sebab tu Ali Zainal Abidin menyatakan, kalau raja-raja, orang-orang besar mengetahui nikmat yang kita alami ketika bersolat malam, nescaya mereka membunuh kita. Maksudnya apa? Kalau mereka tahu nikmat yang kita ada tak dikecapi oleh mereka, nescaya mereka akan dengki